Kira-kira jam 7 malam pada hari kejadian, seorang pembantu rumah yang bekerja di sebuah ladang dapat melihat seorang wanita dan 3 lelaki berada di ladang tersebut. Tidak lama selepas itu, dia terdengar jeritan seorang wanita. Dia juga dapat melihat api besar yang sangat marak di mana api itu mencecah ketinggian pokok kelapa sawit. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada hari kejadian, iaitu pada sebelah petang, salah seorang mangsa dalam kes ini, iaitu Sosilawati, bertolak ke daerah Banting yang berada dalam negeri Selangor. Sosilawati memberitahu kepada anak perempuannya yang bernama Ernie bahawa dia akan ke Banting untuk bertemu dengan peguamnya, iaitu suspek pertama. Tujuan Sosilawati bertemu dengan suspek pertama adalah membawa 2 keping cek untuk pembayaran di mana masing-masing berjumlah RM3 juta dan RM1 juta yang dikeluarkan oleh suspek pertama. Sosilawati memerlukan wang itu untuk membayar bonus kepada kaki tangannya dan memberi sebahagian wang tersebut kepada keluarganya untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba. Sosilawati meninggalkan pejabatnya bersama pemandunya yang bernama Kamal. Sosilawati dan Kamal menaiki sebuah kereta jenis BMW milik Sosilawati. Sosilawati juga ditemani Hisham, iaitu seorang pegawai bank, dan seorang lagi iaitu peguam yang bernama Kamil. Hisham dan Kamil menaiki sebuah lagi kereta jenis BMW milik Kamil. Ini bermaksud 2 buah kereta jenis BMW menuju ke Banting pada hari kejadian. Isteri kepada Hisham dan Kamil mengesahkan bahawa pada hari berkenaan, suami masing-masing memberitahu yang mereka pergi menemani Sosilawati ke Banting. Sepanjang perjalanan ke Banting, pelbagai perbualan telefon telah berlaku antara Sosilawati, Kamal, Hisham dan Kamil dengan ahli keluarga masing-masing dan rakan-rakan mereka. Dalam perbualan telefon bersama ahli keluarga dan rakan masing-masing itu, mereka memberitahu yang mereka akan ke Banting. Anak saudara Kamal yang bernama Izwan ada menelefon Kamal kira-kira jam 5 petang pada hari itu bagi memberitahu niatnya untuk tidur di rumah Kamal. Dalam perbualan telefon itu, Kamal memberitahu kepada Izwan bahawa dia berada di Banting bersama Sosilawati. Seorang pegawai bank di CIMB Cawangan Kampung Baru turut memberi keterangan bahawa Hisham telah memaklumkan kepadanya pada sebelah pagi bahawa Hisham akan berada di Banting pada sebelah petang pada hari berkenaan untuk berbuka puasa bersama peguam. Kira-kira jam 5.20 petang, seorang jurujual di Fast Enterprise Banting yang bernama Zurayina menyebut tentang pertemuannya dengan Sosilawati dan seorang lelaki yang dipanggil Kamal di kedainya. Zurayina memberitahu bahawa Sosilawati membeli kerepek dan kek bernilai RM200. Kira-kira jam 7 malam pada hari itu, Kamil ada menelefon Ernie, iaitu anak Sosilawati. Semasa perbualan telefon antara Kamil dan Ernie, Kamil telah berkata, "Entah mak engkau bawa pergi hutan mana ni pokok kelapa sawit ni?" Kamil turut memaklumkan kepada Ernie bahawa Sosilawati berada di dalam sebuah lagi kereta di hadapan mereka. Kira-kira jam 8.30 malam pada hari berkenaan, Ernie menerima panggilan telefon bersifat pelik dari ibunya, Sosilawati. Sosilawati memaklumkan kepada Ernie bahawa Kamal telah mengambil gambarnya dalam keadaan mengaibkan melalui kamera tersembunyi yang diletakkan di dalam bilik air di rumahnya. Rakan Sosilawati, iaitu Habishah, juga menerima panggilan telefon yang sama. Itu adalah merupakan panggilan telefon terakhir yang diterima oleh Ernie dan Habishah daripada Sosilawati. Selepas menerima panggilan telefon dari ibunya itu, Ernie pergi memeriksa bilik air Sosilawati. Apabila memeriksa bilik air ibunya, Ernie mendapati tiada kamera tersembunyi yang diletakkan di dalam bilik air tersebut. Hisham dan Kamil juga membuat panggilan telefon kepada isteri masing-masing dan memberitahu bahawa mereka tidak akan pulang ke rumah untuk 3 hari berikutnya kerana mereka akan berada di Genting Highlands. Alasan yang diberikan adalah berkaitan masalah yang dihadapi Sosilawati bersama pemandunya, Kamal.
Selepas panggilan telefon itu, Sosialawati, Kamal, Hisham dan Kamil tidak lagi dapat dihubungi selepas itu. Pada keesokan harinya, bekas suami kepada Sosialawati iaitu Buhari dan anak Sosialawati iaitu Ernie pergi ke Banting untuk mencari Sosialawati. Akan tetapi, Sosialawati tidak dijumpai. Buhari kemudian menelefon suspek pertama untuk bertanyakan tentang Sosialawati. Akan tetapi, suspek pertama menafikan telah bertemu dengan Sosialawati pada hari berkenaan. Susulan laporan yang dibuat oleh ahli keluarga masing-masing, pihak polis menjalankan siasatan yang tertumpu di sebuah ladang milik suspek pertama. Hasil dari siasatan polis, beberapa suspek telah ditahan untuk siasatan dan mereka kemudian diheret ke mahkamah untuk dibicarakan. Suspek yang ditahan polis adalah Patma Naben, anak lelaki Nalianen, merupakan suspek pertama, berumur 41 tahun. Tilai Yalagan, anak lelaki Tanah Sagaran, merupakan suspek kedua, berumur 19 tahun. Maten, anak lelaki Ravi Chandran, merupakan suspek ketiga, berumur 20 tahun. Dan Katavarayan, anak lelaki Raju Dorai, merupakan suspek keempat, berumur 30 tahun. Setiap suspek telah didakwa dengan 4 pertuduhan membunuh. Bagi pertuduhan pertama, kesemua suspek didakwa telah membunuh Kamarudin bin Samsudin iaitu Kamal, berumur 44 tahun di sebuah ladang beralamat lot nombor 2001, Jalan Tanjung Layang, Tanjung Sepat, Banting, dalam daerah Kuala Langat dalam negeri Selangor pada 30 Ogos 2010 antara jam 8.30 malam dan 9.45 malam. Bagi pertuduhan kedua, kesemua suspek didakwa telah membunuh Nur Hisham bin Muhammad iaitu Hisham, berumur 38 tahun di tempat yang sama dan pada tarikh dan waktu yang sama. Bagi pertuduhan ketiga, kesemua suspek didakwa telah membunuh Sosialawati binti Lawiyah iaitu Sosialawati, berumur 47 tahun di tempat yang sama dan pada tarikh dan waktu yang sama. Bagi pertuduhan keempat, kesemua suspek didakwa telah membunuh Ahmad Kamil bin Abdul Karim iaitu Kamil, berumur 32 tahun di tempat yang sama dan pada tarikh dan waktu yang sama. Kesemua suspek telah didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama dengan Seksyen 34 Kanun yang sama, di mana kesemua suspek boleh dijatuhkan hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Untuk makluman, Sosialawati merupakan jutawan kosmetik yang terkenal di Malaysia, manakala Kamal adalah pemandu kepada jutawan tersebut. Hisham pula merupakan seorang pegawai bank di CIMB Bank, manakala Kamil merupakan seorang peguam. Seorang pembantu rumah warga Indonesia bernama Siti Hamidah Karnaks yang bekerja di ladang iaitu tempat kejadian dipanggil ke mahkamah untuk memberi keterangan. Dalam keterangannya, Hamidah memberitahu bahawa kira-kira jam 7 malam pada hari berkenaan, dia ada melihat seorang wanita dan 3 lelaki di ladang tersebut dan Hamidah kemudian ada mendengar jeritan seorang wanita. Hamidah juga memberitahu mahkamah bahawa dia ada melihat api besar yang mencecah ketinggian pokok kelapa sawit. Hamidah juga ada melihat tertuduh pertama iaitu Patma Naben dan tertuduh keempat iaitu Katavarayan berbual berhampiran kandang anjing. Hamidah kemudian melihat Patma Naben dan Katavarayan keluar tergesa-gesa menaiki kereta Katavarayan. Hamidah seterusnya memberitahu mahkamah bahawa dia telah melihat tertuduh ketiga iaitu Maten dan pekerja yang lain menurunkan kayu balak dari sebuah lori sehari sebelum kejadian. Hamidah juga melihat persediaan dibuat lebih awal atas arahan Katavarayan yang menunjukkan akan ada kedatangan tetamu di ladang tersebut. Selain daripada keterangan yang disebutkan tadi, pihak pendakwaan juga mengemukakan bukti rekod telekomunikasi yang disimpan oleh pelbagai perkhidmatan pembekal iaitu syarikat Celcom, Maxis dan Digi. Ketiga-tiga syarikat perkhidmatan telekomunikasi ini mencatatkan perjalanan keempat-empat mangsa sehingga ke destinasi terakhir di ladang tersebut. Rekod ini termasuk rekod pengguna berdaftar nombor telefon mudah alih serta rekod butiran panggilan CDR dan bil terperinci. CDR dan bil terperinci menangkap butiran panggilan masuk dan keluar dan juga mesej sistem pesanan ringkas SMS serta masa panggilan dan mesej SMS dibuat. Antara saksi daripada syarikat telekomunikasi yang dipanggil adalah 4 orang dari Celcom, 3 orang dari Maxis dan seorang dari Digi. Maklumat daripada rekod telekomunikasi mengenal pasti menara penghantaran yang menyediakan perkhidmatan panggilan ini. Ini menunjukkan lokasi orang yang berkomunikasi dan tempoh panggilan juga direkodkan.
Ketua Inspektor Govindan, anak lelaki Narayasamy, memberi keterangan bahawa maklumat yang diberikan oleh tertuduh kedua iaitu Tilai Yalagan dan tertuduh keempat iaitu Kathavarayan bersama dengan Suresh, anak lelaki Ula Garden, telah membawa Ketua Inspektor Govindan dan pasukannya ke pelbagai tempat di dalam dan di luar ladang di mana terdapat banyak barang bukti ditemui. Peguam bela membantah penerimaan keterangan maklumat yang membawa kepada penemuan barang ini kerana mereka berpendapat bahawa ia diberikan di bawah penindasan. Hakim bicara kemudian menjalankan perbicaraan dalam perbicaraan iaitu TWT untuk menentukan sama ada terdapat sebarang penindasan pada Tilai Yalagan, Kathavarayan dan Suresh. Di TWT, 9 saksi memberi keterangan bagi pihak tertuduh kedua dan tertuduh keempat, termasuk tertuduh kedua dan tertuduh keempat sendiri, manakala pihak pendakwaan memanggil 10 saksi bantahan. Pada akhir TWT, hakim bicara memutuskan bahawa tiada bukti penindasan dan hakim bicara mengakui maklumat yang diberikan oleh Tilai Yalagan, Kathavarayan dan Suresh. Bertindak atas maklumat yang diberikan oleh Tilai Yalagan, Kathavarayan dan Suresh, Ketua Inspektor Govindan dan sepasukan anggota polis telah dibawa ke satu titik hitam di ladang berkenaan. Semasa menggali titik hitam itu, pihak polis menjumpai beberapa tulang. Tulang itu kemudian dibersihkan dan diserahkan kepada kaki tangan perubatan untuk pemeriksaan forensik. Dari ladang itu juga pihak polis turut merampas kayu pemukul kriket yang mempunyai kesan darah. Polis juga turut mengambil swab kesan darah yang ditemui pada bahagian dinding salah satu bangunan di ladang tersebut. Bertindak atas maklumat yang diberikan oleh Tilai Yalagan, Kathavarayan dan Suresh, pihak polis dengan bantuan penyelam polis turut menemui barangan lain termasuk jam tangan dan telefon bimbit yang kemudiannya dikenal pasti ahli keluarga masing-masing sebagai milik Kamil, Hisham dan Kamal. Atas maklumat Tilai Yalagan, Kathavarayan dan Suresh, pihak polis turut menemui 2 buah kereta yang digunakan oleh Sosilawati, Kamal, Hisham dan Kamil untuk ke Banting. 2 kereta itu ditemui di 2 tempat yang berbeza lokasi di Subang Jaya. Akhir sekali mengenai maklumat yang diberikan oleh Tilai Yalagan, Kathavarayan dan Suresh, pihak polis menemui kayu balak terbakar di tempat pembuangan sampah tidak jauh dari ladang berkenaan. Pihak polis juga menemui kepingan zinc terbakar yang sebahagiannya mempunyai kesan darah. Kesemua barangan ini telah dirampas dan diserahkan kepada pelbagai agensi untuk pemeriksaan forensik. Pihak pendakwaan kemudian memanggil 3 orang doktor untuk memberi keterangan di mahkamah. 3 doktor itu adalah Dr. Nurliza, Dr. Zaleha dan Dr. Farida. 3 doktor ini memeriksa tulang yang ditemui dari sungai dan ladang berkenaan. Dalam keterangannya, Dr. Zaleha dan Dr. Farida menyatakan bahawa mereka berdua tidak boleh membuat penemuan positif pada tulang yang ditemui kerana ia terlalu hangus dan terbakar, menunjukkan bahawa pendedahan kepada kepanasan yang melampau. Atas sebab yang sama, tiada pengekstrakan atau analisis DNA boleh dilakukan oleh ahli kimia. Dr. Nurliza pula bagaimanapun memberi bukti bahawa beberapa tulang yang ditemui dari ladang dan sungai itu adalah tulang manusia. Ahli kimia memberi keterangan bahawa beliau telah menganalisis sampel darah dari kayu pemukul kriket dan dinding bangunan di ladang tersebut. Ahli kimia mendapati bahawa kayu pemukul kriket mempunyai DNA Hisham dan DNA pada swab dari dinding juga sepadan dengan ahli keluarga terdekat Hisham. Kepingan zinc juga dianalisis oleh ahli kimia dan keputusan mendedahkan bahawa 3 kepingan zinc yang ditemui mempunyai DNA Kamal dan Kamil. Pihak pendakwaan kemudian memanggil Suresh dan Sarwanan yang ditahan bersama dengan tertuduh kedua dan tertuduh keempat. Suresh dan Sarwanan sebelum ini didakwa di Mahkamah Magistrate di Teluk Datuk pada 15 Oktober 2010 atas kesalahan melupuskan bukti berkaitan perbicaraan pembunuhan. Suresh telah didakwa dengan membuang abu mayat keempat mangsa, manakala Sarwanan pula didakwa membantu membakar mayat mangsa. Suresh dan Sarwanan mengaku bersalah terhadap pertuduhan itu dan telah mengaku kepada fakta yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan yang mengandungi kenyataan bahawa keempat-empat mangsa mati dibakar di ladang tersebut dan abu mereka dilupuskan.
Walau bagaimanapun, di hadapan hakim bicara, Suresh dan Saravanan menarik semula kenyataan mereka sebelum ini dan menyatakan bahawa tiada apa-apa yang tidak diingini berlaku di ladang pada hari berkenaan. Suresh dan Saravanan terus mengatakan bahawa mereka berdua telah dipaksa untuk mengaku bersalah dan mengiyakan fakta kes di Mahkamah Magistrate pada 15 Oktober 2010 itu. Berikutan itu, pihak pendakwaan kemudiannya berusaha untuk menjatuhkan kredibiliti Suresh dan Saravanan. Dua perbicaraan dalam perbicaraan iaitu TWT secara berasingan telah dijalankan oleh hakim bicara. Pada akhir TWT, hakim bicara memutuskan bahawa kredibiliti Suresh telah dicabar dan Saravanan telah diisytiharkan sebagai saksi yang bermusuhan, dan ini menjadikan keterangan Suresh dan Saravanan tidak bernilai. Di tengah-tengah bantahan keras daripada pihak pembelaan, pihak pendakwaan memohon untuk mengemukakan rekod prosiding di Mahkamah Magistrate di bawah Seksyen 11 dan Seksyen 73 Akta Keterangan 1950. Selepas mendengar hujah, hakim bicara memohon Seksyen 11 dan Seksyen 35 daripada Akta Keterangan dan membenarkan permohonan oleh pihak pendakwaan. Rekod prosiding yang mengandungi pengakuan bersalah Suresh dan Saravanan kemudiannya diterima. Di akhir kes pendakwaan, setelah hakim bicara menilai dengan penilaian yang maksimum, hakim bicara berpendapat bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes prima facie terhadap kesemua tertuduh atas 4 pertuduhan. Sehubungan dengan itu, kesemua tertuduh dipanggil untuk membela diri. Kesemua tertuduh memilih untuk memberikan keterangan dengan bersumpah. Dalam pembelaan tertuduh pertama, iaitu Pattamanaban, dia menyatakan bahawa pada petang hari kejadian, dia melawat ibunya di rumahnya dan dia pergi ke sana bersama ejen harta pusaka untuk melihat beberapa tanah. Kira-kira jam 8.30 malam pada hari kejadian, Pattamanaban mengatakan bahawa tertuduh keempat, iaitu Kathavarayan, memandunya ke Subang Jaya untuk berjumpa dengan rakannya. Pattamanaban mengaku ladang itu adalah miliknya. Bagaimanapun, Pattamanaban menyatakan bahawa dia tidak pergi ke ladangnya pada hari berkenaan, apatah lagi berjumpa dengan Sosialawati, Kamal, Hisham dan Kamil. Pattamanaban bagaimanapun mengesahkan bahawa dia adalah peguam untuk Sosialawati dalam transaksi tanah di Pulau Pinang. Selain itu, dia juga mempunyai minat dalam pembelian tanah tersebut. Pattamanaban juga mengaku dia adalah peguam untuk syarikat lain milik seseorang yang bernama Rahman untuk sebidang tanah yang sama dan juga mempunyai kepentingan dalam transaksi tanah tersebut. Dalam pembelaan tertuduh kedua, iaitu Tilai Yalagan, dan tertuduh ketiga, iaitu Matan, mereka berdua menyatakan bahawa mereka bekerja di ladang milik Pattamanaban dan mereka mengaku hadir di ladang itu pada hari berkenaan. Mereka menyatakan bahawa walaupun tertuduh pertama adalah pemilik ladang tersebut, urusan mereka kebanyakannya bersama tertuduh keempat, iaitu Kathavarayan, yang membayar gaji mereka. Kathavarayan juga mengarah dan menyelia kerja Tilai Yalagan dan Matan di ladang tersebut. Tilai Yalagan dan Matan memberi keterangan bahawa tertuduh pertama, iaitu Pattamanaban, tidak datang ke ladang pada hari berkenaan dan tiada apa-apa yang tidak diingini berlaku di ladang pada hari itu. Tilai Yalagan dan Matan seterusnya memberi keterangan bahawa mereka bersama Kathavarayan, Suresh dan Saravanan berkumpul di ladang tersebut sekitar tengah malam pada hari berkenaan. Tujuan mereka berlima berkumpul di ladang tersebut adalah untuk mengibarkan bendera Malaysia dan juga untuk menyalakan api kecil bagi menyambut hari kemerdekaan. Selepas itu, mereka berlima makan dan tidur sehingga keesokan paginya. Tertuduh kedua, iaitu Tilai Yalagan, menyatakan bahawa pada pagi 31 Ogos 2010, dia pergi ke rumah neneknya dan pulang hanya pada waktu petang. Pihak pembelaan kemudian memanggil nenek kepada tertuduh kedua yang bernama Anggamah, anak perempuan Renggasami. Anggamah mengesahkan bahawa Tilai Yalagan ada melawatnya pada pagi 31 Ogos 2010 dan duduk di rumahnya sehingga petang. Tertuduh ketiga, iaitu Matan, pula sekadar menyatakan bahawa pada 31 Ogos 2010 dia membuat kerja rutinnya di ladang tersebut. Dalam pembelaan tertuduh keempat, iaitu Kathavarayan, dia memberi keterangan bahawa dia memang menetap di dalam ladang milik kepada tertuduh pertama itu. Kathavarayan menyatakan bahawa peranannya terhad hanya kepada kerja-kerja pembinaan di ladang dan penyelaan pekerja yang terlibat dalam kerja-kerja pembinaan.
Katavar Ryan menyatakan bahawa kerja ladang yang lainnya termasuk tertuduh kedua iaitu Tilai Yalagan dan tertuduh ketiga iaitu Martin berada di bawah penguasaan langsung tertuduh pertama iaitu Fatimah Nabin. Katavar Ryan seterusnya memberi keterangan bahawa Tilai Yalagan juga adalah pengawal peribadi kepada Fatimah Nabin. Bertentangan dengan keterangan tertuduh pertama, tertuduh kedua dan tertuduh ketiga, Katavar Ryan iaitu tertuduh keempat menyatakan bahawa Fatimah Nabin berada di ladang pada hari berkenaan dan kesemua mangsa turut datang ke ladang pada hari itu untuk bertemu dengan Fatimah Nabin. Katavar Ryan memberi keterangan bahawa terdapat kira-kira 4 atau 5 orang lagi selain Sosilawati yang datang ke ladang pada waktu yang sama pada hari berkenaan. Katavar Ryan seterusnya menyatakan bahawa dia mendengar pertengkaran di salah satu bangunan di ladang tersebut. Apabila dia masuk ke bangunan itu, dia melihat pembandu Sosilawati iaitu Kamal sedang dipukul. Katavar Ryan juga memberi keterangan bahawa dia melihat peguam Kamil dipukul dan selepas itu dia mendengar Fatimah Nabin memberi arahan kepada tertuduh kedua iaitu Tilai Yalagan dan tertuduh ketiga iaitu Martin untuk membunuh Kamal dan Kamil. Katavar Ryan juga menyatakan bahawa dia kemudiannya melihat kesemua mangsa dibawa ke ladang jiran dan pada keesokan paginya, Katavar Ryan melihat kesemua mangsa dibawa semula ke ladang tertuduh pertama. Di ladang berkenaan, Katavar Ryan menyaksikan bahawa Kamal, Hisham dan Kamil yang menemani Sosilawati dibakar dengan kayu balak di lokasi yang ditandakan pada pelan lakaran. Katavar Ryan memberi keterangan bahawa Fatimah Nabin telah memujuknya supaya menerima apa yang telah berlaku. Fatimah Nabin kemudiannya memberi arahan kepada Tilai Yalagan, Martin dan Katavar Ryan untuk berdiam diri mengenai perkara itu. Fatimah Nabin juga telah membuat persediaan untuk mereka jika menghadapi kemungkinan penahanan dari pihak berkuasa. Fatimah Nabin berkata bahawa mereka boleh bekerjasama dengan polis dan kemudiannya mereka boleh menarik balik sebarang kenyataan kepada polis dengan mendakwa bahawa pernyataan itu diberikan di bawah paksaan atau ugutan. Pada penutupan kes pembelaan di Mahkamah Tinggi, hakim bicara mendapati bahawa kesemua tertuduh telah gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Keterangan mengikut keadaan yang dihujahkan oleh pihak pendakwaan adalah mencukupi untuk membuktikan kesnya di luar keraguan munasabah. Maka dengan itu, kesemua tertuduh didapati bersalah atas kesalahan membunuh dan keempat-empat tertuduh dijatuhkan dengan hukuman gantung sampai mati. Kes tidak hanya terhenti di sini. Kesemua tertuduh kemudian memfailkan permohonan rayuan terhadap sabitan dan hukuman yang dikenakan ke atas mereka. Kes kemudian dibawa ke Mahkamah Rayuan. Apakah keputusan Mahkamah Rayuan? Adakah kesemua tertuduh kekal bersalah atau dibebaskan? Daripada keterangan langsung dari ahli keluarga, rakan-rakan dan Siti Hamidah Karnaks yang diambil bersama-sama bukti mengikut keadaan dalam bentuk CDR, forensik dan bukti DNA yang membuktikan kehadiran kesemua mangsa di ladang berkenaan, boleh disimpulkan dengan selamat bahawa Sosilawati, Kamal, Hisham dan Kamil telah menemui ajal di ladang tersebut. Pengetahuan tertuduh kedua, tertuduh ketiga dan tertuduh keempat mengenai lokasi di mana barang-barang kes dijumpai dan kelakuan mereka menunjukkan tempat-tempat tersebut kepada polis adalah petunjuk yang pasti terhadap kesalahan tertuduh. Panggilan telefon daripada Kamil dan Hisham yang mengatakan bahawa Sosilawati mempunyai masalah dengan pembandunya iaitu Kamal dan mereka akan ke Genting Highlands selama 3 hari adalah versi yang sukar dipercayai, luar biasa dan mustahil. Pada masa itu adalah dalam bulan Ramadan yang mulia dan sangat tidak mungkin mereka tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke Genting Highlands. Dan mengapa Genting Highlands boleh menyelesaikan masalah yang dikatakan Sosilawati dengan Kamal? Pada pandangan Mahkamah Rayuan, lebih berkemungkinan mangsa telah dipaksa untuk membuat panggilan telefon tersebut untuk mengalihkan perhatian terhadap tertuduh pertama iaitu Fatimah Nabin dan lokasi dibanting. Keterangan tertuduh keempat iaitu Katavar Ryan menguatkan keterangan Siti Hamidah Karnaks dalam butiran material. Malah, keterangan tertuduh keempat telah menguatkan kes pendakwaan. Mahkamah Rayuan juga tidak terlepas pandang bahawa DNA Sosilawati tidak ditemui, sama ada pada kayu pemukul kriket, suap kesan darah di dinding atau pada kepingan zinc.
Walau apapun yang dinyatakan, Mahkamah Rayuan berpendapat bahawa kesimpulan yang dibuat daripada fakta dan keadaan kes ini tidak salah membawa kepada kesimpulan bahawa dalam semua keberangkalian manusia, Sosilawati telah mati dan bahawa keempat-empat tertuduh adalah pelaku yang membawa kepada kematian Sosilawati serta kematian Kamal, Hisham dan Kamil. Mengambil keterangan secara kumulatif, Mahkamah Rayuan mendapati bahawa sabitan terhadap kesemua tertuduh adalah selamat dan panel 3 hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara menolak rayuan kesemua tertuduh. Ini bermaksud kesemua tertuduh telah gagal dalam rayuan mereka. Maka dengan itu, sabitan dan hukuman mati yang dikenakan ke atas kesemua tertuduh dikekalkan. Kes ini juga tidak hanya terhenti di sini. Kesemua tertuduh kemudian memfailkan rayuan dan kes dibawa pula ke peringkat mahkamah tertinggi di Malaysia, iaitu Mahkamah Persekutuan. Apakah keputusan di Mahkamah Persekutuan? Adakah kesemua tertuduh kekal bersalah atau dibebaskan? Di peringkat Mahkamah Persekutuan, beberapa isu telah dibangkitkan oleh peguam bela tertuduh. Peguam bela berhujah bahawa panel Hakim Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan telah terkilaf dalam dapatan mereka. Dalam isu pertahanan alibi, isu ini hanya melibatkan tertuduh pertama, iaitu Pather Manaben sahaja. Pembelaan Pather Manaben menyatakan bahawa dia tidak berada di mana-mana berhampiran dengan tempat kejadian pada masa itu seperti yang dinyatakan dalam pertuduhan. Oleh itu, adalah mustahil untuk Pather Manaben terlibat dalam pembunuhan di ladang itu. Pada masa material itu, Pather Manaben dalam perjalanan menemui seorang pesara polis di Hotel Dorset, Subang Jaya. Pesara polis itu bernama Jamil. Di mahkamah, Jamil memberi keterangan bahawa Pather Manaben ada menghubunginya sekitar jam 1.30 tengah hari pada hari berkenaan. Tujuan Pather Manaben menelefon Jamil adalah untuk mengajak Jamil berbuka puasa memandangkan pada ketika itu adalah bulan Ramadan. Akan tetapi, Jamil memberitahu mahkamah bahawa Pather Manaben gagal hadir pada masa yang dijanjikan. Jamil kemudiannya menghubungi Pather Manaben dan Pather Manaben memberitahu bahawa dia tidak dapat hadir untuk menemani Jamil berbuka puasa seperti yang dijanjikan. Bagaimanapun, Pather Manaben meminta Jamil supaya menunggunya kerana Pather Manaben mendapat kerja yang belum selesai. Tiada masa diberikan kepada Jamil bila Pather Manaben akan tiba. Pather Manaben hanya menghubungi semula Jamil selepas jam 10 malam hari yang sama. Apabila Jamil tiba di hotel, Pather Manaben sudah menunggunya. Jamil tidak melihat siapa yang memandu dan menghantar Pather Manaben ke hotel. Pather Manaben memberitahu kepada Jamil bahawa abangnya yang menghantarnya dan menurunkannya di hotel, dan selepas itu abangnya telah pergi ke tempat lain untuk berjumpa dengan beberapa rakan. Menurut Jamil, pertemuannya dengan Pather Manaben mengambil masa kira-kira 2 jam. Pather Manaben menegaskan bahawa dia sudah berada di Bandar Banting pada jam 5 petang pada hari berkenaan dan dia pergi ke rumah ibunya sekitar jam 5.30 petang. Pather Manaben kemudian bertemu dengan seorang rakannya bernama Manikam untuk membincangkan tentang beberapa urusan perniagaan. Pather Manaben kemudian meminta tertuduh keempat, iaitu Katavarayan, menjemputnya sekitar jam 8.20 malam dan seterusnya memandunya ke Subang Jaya untuk berjumpa dengan Jamil. Pather Manaben seterusnya memberi keterangan bahawa perjalanan dari ladang itu mengambil masa 1 jam 30 minit ke Hotel Dorset, Subang Jaya. Untuk mewujudkan alibi, Pather Manaben mesti mendedahkan di mana dia berada dan apa yang dilakukan pada masa kesalahan yang didakwa. Masa kesalahan dalam pertuduhan adalah antara jam 8.30 malam hingga 9.45 malam pada tarikh 30 Ogos 2010. Walau bagaimanapun, Pather Manaben tiba di Hotel Dorset, Subang Jaya untuk bertemu dengan Jamil adalah kira-kira jam 10.15 malam hingga 10.20 malam. Mahkamah mendapati bahawa keterangan Jamil bukanlah bukti yang menyokong alibi tertuduh. Pada masa kesalahan yang dinyatakan dalam pertuduhan, Pather Manaben mungkin dalam perjalanan ke Subang Jaya pada ketika itu berdasarkan percakapannya kepada Jamil yang kononnya abangnya telah menghantar dan menurunkannya di Subang Jaya akan menjadi material. Tetapi abangnya itu tidak dipanggil untuk memberi keterangan. Selain itu, keterangan Pather Manaben dalam pembelaannya bercanggah dengan keterangan yang diberikan oleh Jamil. Menurut Jamil, Pather Manaben memberitahunya bahawa dia dihantar ke Hotel Dorset oleh abangnya.
Dalam pembelaannya pula, Patemanaban menyatakan bahawa tertuduh keempat iaitu Katava Ryan yang telah membawanya ke Hotel Dorset, di mana versi Patemanaban ini dinafikan oleh tertuduh keempat. Mahkamah kemudian mendapati bahawa pembelaan alibi Patemanaban telah gagal menimbulkan keraguan munasabah ke atas kes pendakwaan. Pembelaan alibi adalah fakta berdasarkan bukti yang dikemukakan. Dalam kes ini, Mahkamah Persekutuan telah membuat penemuan fakta berkaitan dengan pembelaan alibi. Mahkamah telah meneliti asas penemuan tersebut dan mahkamah tidak mempunyai sebab untuk tidak bersetuju dengannya. Mungkin diambil perhatian bahawa Patemanaban telah terlepas temu janjinya dengan Jamil untuk berbuka puasa yang sepatutnya pada awal petang pada hari berkenaan. Akan tetapi, Patemanaban hanya tiba di hotel tersebut selepas jam 10 malam pada hari itu. Malah tiada bukti dikemukakan di mana Patemanaban berada sebelum tiba di hotel tersebut. Malah bukti tentang bagaimana Patemanaban datang ke hotel itu tertakluk kepada dua versi yang bercanggah, di mana versi pertama adalah dari Jamil yang mengatakan bahawa Patemanaban memberitahunya yang abangnya menurunkannya di hotel. Manakala versi kedua adalah dari Patemanaban sendiri yang mendakwa tertuduh keempat yang membawanya ke hotel tersebut, yang dinafikan tertuduh keempat untuk versi kedua ini. Siti Hamidah Karnaks, iaitu pembantu rumah warga Indonesia, juga memberi keterangan bahawa sekitar jam 1 pagi ketika dia pergi mengambil baldi dari pondok karaoke, dia melihat tertuduh keempat iaitu Katava Ryan bersama 3 pekerja. Berdepan dengan bukti sedemikian, maka tidak hairanlah Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan tidak menerima pembelaan alibi Patemanaban. Keterangan berkaitan panggilan telefon dan mesej SMS menunjukkan bahawa Patemanaban masih boleh berada di Banting sejurus sebelum jam 9 malam pada hari berkenaan. Sehubungan itu, Mahkamah Persekutuan mendapati tiada merit dalam pembelaan alibi Patemanaban. Pihak pendakwaan berpendapat bahawa motif pembunuhan boleh disimpulkan daripada fakta di mana keterangan Ernie, iaitu anak Sosialawati, menunjukkan bahawa tujuan Sosialawati pergi ke Banting adalah untuk bertemu dengan tertuduh pertama iaitu Patemanaban bagi menyegerakan pembayaran 2 keping cek yang keseluruhannya berjumlah 4 juta ringgit. Ini kerana Sosialawati memerlukan wang itu untuk memberi bonus kepada kaki tangannya dan juga sebagai perbelanjaan untuk Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba. Sehubungan dengan itu, pihak pendakwaan mengemukakan 2 keping cek Hong Leong Bank berjumlah 1 juta ringgit dan 3 juta ringgit. Kedua-dua cek itu bertarikh 9 September 2010, iaitu sehari sebelum Hari Raya Aidilfitri. Cek itu dikeluarkan oleh Patemanaban, anak lelaki Nalianan, iaitu nama tertuduh pertama, untuk dibayar kepada syarikat Sosialawati. Pihak pendakwaan berhujah bahawa menurut Yvonne, selaku pengurus operasi di Hong Leong Bank, pada 30 Ogos 2010, baki dalam akaun bank Patemanaban adalah sebanyak RM1,083,943 dan 85 sen. Dalam erti kata lain, tertuduh pertama tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk menjelaskan 2 keping cek berjumlah 4 juta ringgit jika cek tersebut perlu diserahkan untuk pembayaran sebelum Hari Raya Aidilfitri atau pada 30 Ogos 2010. Oleh itu, tertuduh pertama berada di bawah tekanan kewangan untuk mendapatkan wang itu, dan penyelesaiannya ialah dengan menyingkirkan Sosialawati dan 3 yang lain. Pihak pendakwaan berhujah bahawa dalam keadaan itu, isu motif adalah relevan dengan kes itu. Motifnya adalah kekurangan dana dalam akaun bank tertuduh pertama untuk membayar cek berjumlah 4 juta ringgit yang dikeluarkan kepada Sosialawati. Pihak pendakwaan berhujah bahawa bukti ini kekal tidak dicabar kerana tertuduh pertama gagal menjelaskan isu dana yang tidak mencukupi itu. Dikatakan bahawa di peringkat pembelaan, tertuduh pertama gagal menjelaskan bagaimana dia boleh mengeluarkan 2 keping cek tersebut kepada Sosialawati. Mengikut bukti keadaan, tiada seorang pun saksi yang memberikan keterangan telah melihat mayat keempat-empat mangsa atau melihat keempat-empat mangsa ditimpa kecederaan yang membawa kepada kematian mereka. Dalam erti kata lain, keterangan yang memberatkan terhadap setiap tertuduh, jika ada, adalah sepenuhnya mengikut keadaan.
Undang-undang telah diselesaikan dengan baik mengenai standard pembuktian yang diperlukan dalam kes jenayah, di mana keterangan yang dikemukakan di hadapan mahkamah untuk membuktikan pelakuan kesalahan oleh orang yang dituduh adalah bersifat mengikut keadaan. Daripada semua bukti yang dikemukakan, hanya satu inference yang tidak boleh ditolak bahawa Sosilawati, Kamal, Hisham dan Kamil telah pergi ke Banting dan tiba di ladang milik Patmanaban sekitar jam 7 malam pada hari berkenaan. Selain itu, inference yang mungkin tidak dapat ditolak adalah daripada kebakaran besar yang dilihat oleh Hamidah sekitar tengah malam pada hari berkenaan. Menurut pegawai forensik, terdapat daun kelapa sawit yang melecur iaitu layu akibat kesan terbakar yang berhampiran dengan tapak pembakaran seperti yang dikatakan oleh Hamidah. Bukan itu sahaja, terdapat juga tapak pokok pisang yang disyaki terbakar berhampiran dengan tapak pembakaran seperti yang dikatakan. Pegawai forensik mengatakan bahawa bahagian atas pokok pisang itu adalah pucuk pisang. Apabila dilihat dengan teliti, dapat dilihat bahawa batang pokok pisang telah dipotong di bahagian atas dan pucuk baru mula tumbuh semula. Pada pandangan mahkamah, disebabkan oleh selang masa antara tarikh dalam pertuduhan dan tarikh gambar diambil, iaitu kira-kira 2 minggu kemudian, kehadiran pucuk pisang tidak memberi kesan buruk kepada keterangan Hamidah yang telah melihat kebakaran besar di tapak tersebut. Ini membuktikan bahawa seseorang telah bersusah payah untuk menyembunyikan kesan apa-apa bukti tentang apa yang telah berlaku pada malam hari berkenaan dan nasib yang telah menimpa keempat-empat mangsa. DNA daripada kesan darah pada kepingan zinc yang diambil dari sungai dan pada kayu pemukul kriket yang ditemui di ladang menunjukkan bahawa Kamil, Hisham dan Kamal telah ditimpa kecederaan. Jeritan yang didengari oleh Hamidah di ladang tersebut memberi kelebihan kepada kesimpulan yang tidak dapat ditolak ini. Cara pelupusan kepingan zinc, jam tangan milik Kamal, Kamil dan Hisham dan telefon milik Kamil dan Hisham menunjukkan bahawa terdapat percubaan untuk menghapuskan sebarang kesan kejadian itu. Terdapat bukti lanjut tentang percubaan untuk mengelirukan pihak polis dengan meletakkan kereta Sosilawati di USJ 1 dan kereta Kamil di SS 12 dan kunci kereta Sosilawati ditemui di dalam longkang berhampiran dengan kereta tersebut. Menurut penemuan Mahkamah Persekutuan, terdapat peluang untuk tertuduh pertama, tertuduh kedua dan tertuduh keempat untuk melakukan pembunuhan itu. Ladang, iaitu tempat kejadian, adalah hak milik tertuduh pertama. Sebelum pergi ke ladang, Sosilawati telah memberi notis kepada tertuduh pertama tentang niatnya untuk berjumpa dengannya yang memerlukannya dia pergi ke ladang. Pendek kata, apabila Sosilawati, Kamal, Hisham dan Kamil memasuki ladang itu, peluang diberikan kepada ketiga-tiga tertuduh untuk berjaya melakukan pembunuhan itu. Ringkasnya, terdapat laluan mudah untuk ketiga-tiga tertuduh melakukan kesalahan itu. Penemuan mahkamah seterusnya adalah terdapat persediaan sebelum pembunuhan itu berlaku. Contohnya adalah kayu balak dibawa masuk ke dalam ladang dengan tujuan untuk membakarnya kemudian. Tindakan persediaan ini terletak di bawah Seksyen 8 Akta Keterangan. Terdapat banyak bukti seperti yang disaksikan oleh Hamidah tentang kayu balak itu telah dibakar. Hamidah nampak jelas api dari kayu balak yang terbakar. Sisa-sisa kayu yang terbakar itu kemudiannya ditemui selepas maklumat diterima. Keseluruhan bukti menunjukkan bahawa mayat keempat-empat mangsa telah dibakar sepenuhnya dengan menggunakan kayu balak. Hamidah juga melihat tertuduh pertama berada di ladang tersebut sebelum pembunuhan itu. Selain itu, terdapat bukti penemuan menurut Seksyen 27 Akta Keterangan. Antara barang yang ditemui adalah kayu balak terbakar, kepingan zinc yang diletakkan pada kayu balak, jam tangan dan 2 telefon bimbit jenama BlackBerry milik Hisham dan Kamil. 2 daripada kepingan zinc yang ditemui mempunyai kesan darah yang membawa kepada DNA Kamil dan Kamal. DNA Hisham pada kayu pemukul kriket yang ditemui semasa penyiasatan mengukuhkan lagi kes terhadap 3 tertuduh. Penemuan seterusnya oleh Mahkamah Persekutuan adalah jam tangan jenama Lon Jinx yang ditemui daripada Selva Pandian, iaitu bapa saudara tertuduh keempat yang menerimanya daripada Suresh. Jam tangan itu dirampas oleh SP27 di rumah Selva Pandian pada 11 September 2010 sekitar jam 11 malam. Jam tangan itu berada di atas meja di dalam bilik tidur semasa dirampas oleh SP27.
Selva Pandian mengaku sebagai bukti bahawa dia menerima jam tangan jenama Long Jeans itu daripada Suresh. Bagaimanapun, apabila jam tangan Long Jeans itu ditunjukkan kepada Selva Pandian di mahkamah, dia menafikan bahawa itu adalah jam tangan yang sama diberikan kepadanya. Selva Pandian mengatakan bahawa gelang jam tangan yang ditunjukkan kepadanya berbeza dengan jam tangan yang diterimanya daripada Suresh. Pada pandangan mahkamah, keterangan isteri Hisham dan SP27 serta dokumen kontemporari adalah mencukupi untuk menunjukkan bahawa jam tangan Long Jeans milik Hisham telah menemui jalan melalui Suresh hingga membawa kepada Selva Pandian. Penafian Selva Pandian terhadap jam tangan Long Jeans itu sebagai jam tangan yang sama bertentangan dengan bukti neutral. Penemuan mahkamah seterusnya adalah terdapat keganasan dalam kes ini. Kesan darah mangsa ditemui pada kayu pemukul kriket, 2 kepingan zinc dan juga dinding rumah ladang. Mana mungkin tiada keganasan berlaku jika ada darah terpercik di dinding? Penemuan mahkamah seterusnya adalah kewujudan ketakutan telah ditubuhkan apabila Hamidah memberi keterangan bahawa dia ada mendengar jeritan pada malam hari itu. Penemuan mahkamah seterusnya adalah tertuduh pertama, tertuduh kedua dan tertuduh keempat cuba meredakan syak wasangka dengan menutup jejak mereka selepas pembunuhan itu. Ini dibuktikan bahawa barangan fizikal milik si mati telah dilupuskan dan bertaburan di pelbagai lokasi. Barangan peribadi kepunyaan si mati seperti jam tangan jenama Seiko, jam tangan jenama Bell & Ross dan telefon bimbit jenama BlackBerry 123 dibuang begitu sahaja. Kecuali jam tangan Hisham sahaja yang ditemui dari Selva Pandian, iaitu bapa saudara tertuduh keempat. Ia bertentangan dengan semua logik bagi pekerja ladang yang miskin untuk melupuskan barang-barang berharga ini, melainkan diarahkan oleh seseorang. Hanya orang yang mempunyai kuasa ke atas mereka sahaja yang boleh memberi arahan sedemikian. Bukan itu sahaja, tertuduh pertama, tertuduh kedua dan tertuduh keempat juga cuba mengelirukan pihak polis dengan meletakkan kereta Sosilawati di USJ 1 di Subang Jaya dengan harapan polis akan terkeluar dari kawasan penyiasatan di Banting. Tertuduh mungkin berfikir apabila kereta mangsa ditemui di tempat lain, sudah pasti pihak polis membuat kesimpulan bahawa Sosilawati tidak pergi ke Banting. Selain itu, kelakuan tertuduh kedua dan tertuduh keempat yang menunjukkan kepada lokasi barang bukti yang membawa kepada penemuan barang tersebut adalah dalam lingkungan Seksyen 8 Akta Keterangan. Pada penghujung kes pendakwaan, gabungan keterangan telah menjurus dan membawa kepada hanya satu kesimpulan, iaitu keempat-empat mangsa secara pasti telah menemui ajal di ladang berkenaan pada masa yang dinyatakan dalam pertuduhan. Keempat-empat mangsa telah menemui ajal di tangan tertuduh pertama, tertuduh kedua dan tertuduh keempat. Oleh itu, pihak pendakwaan telah berjaya mewujudkan kes prima facie terhadap ketiga-tiga tertuduh. Merujuk kepada pembelaan tertuduh pertama, ia hanyalah penafian dan satu alibi. Tertuduh kedua dalam pembelaannya hanya berkata tiada apa-apa yang berlaku di ladang pada hari berkenaan. Tertuduh keempat dalam pembelaannya pula hanya memberi keterangan bahawa dia melihat Sosilawati, Kamal, Hisham dan Kamil dipukul, tetapi dia menafikan sepenuhnya penglibatannya. Mahkamah Persekutuan membuat kesimpulan bahawa bukti pembelaan gagal menimbulkan sebarang keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Dengan pemeriksaan yang penuh teliti terhadap keterangan, Mahkamah Persekutuan mendapati terdapat banyak bukti di hadapan hakim mahkamah untuk menunjukkan bahawa Sosilawati, Kamal, Hisham dan Kamil telah dibunuh di ladang dalam masa dan pada tarikh yang dinyatakan dalam pertuduhan, dan bahawa pembunuhan mereka dilakukan oleh tertuduh pertama, tertuduh kedua dan tertuduh keempat yang bertindak dengan niat yang sama. Maka dengan itu, Mahkamah Persekutuan bersetuju dengan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan bahawa berdasarkan keterangan di hadapan hakim mahkamah, pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kesnya di luar keraguan munasabah berbanding tertuduh pertama, tertuduh kedua dan tertuduh keempat bagi keempat-empat pertuduhan. Jika tertuduh pertama, tertuduh kedua dan tertuduh keempat didapati bersalah, bagaimana dengan tertuduh ketiga? Kenapa nama tertuduh ketiga dikecualikan? Mahkamah Persekutuan mendapati tiada bukti yang mencukupi untuk membabitkan tertuduh ketiga dalam pembunuhan kesemua mangsa seperti yang didakwa. Tertuduh ketiga hanyalah seorang pekerja ladang.
Bukti yang mengaitkannya dengan kejadian itu ialah tertuduh ketiga dilihat oleh Hamidah sedang memunggah kayu balak di ladang sehari sebelum hari kejadian, dan tertuduh ketiga dilihat oleh Sarawanan di ladang itu pada jam 10 malam pada hari kejadian. Walau bagaimanapun, Mahkamah Persekutuan berpendapat bahawa adalah tidak selamat untuk bergantung kepada keterangan Sarawanan yang betul-betul diisytiharkan bermusuhan oleh hakim bicara. Selain itu, tiada bukti tertuduh ketiga berkelakuan di bawah Seksyen 8 Akta Keterangan dan tiada bukti menunjukkan bahawa tertuduh ketiga terlibat dalam penemuan barang-barang tersebut di bawah Seksyen 27 Akta Keterangan. Memandangkan perkara itu, Mahkamah Persekutuan berpendapat bahawa Hakim Mahkamah Tinggi telah tersilap memanggil tertuduh ketiga untuk membela diri pada penutupan kes untuk pendakwaan. Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan sebulat suara menolak rayuan tertuduh pertama, tertuduh kedua dan tertuduh keempat dan mengesahkan sabitan dan hukuman yang dikenakan ke atas mereka oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Ini bermaksud hukuman mati ke atas tertuduh pertama, tertuduh kedua dan tertuduh keempat dikekalkan. Atas alasan yang diberikan, Mahkamah Persekutuan membenarkan rayuan dari tertuduh ketiga. Sabitan dan hukuman terhadap tertuduh ketiga diketepikan. Maka dengan itu, Mahkamah Persekutuan memerintahkan supaya tertuduh ketiga dilepaskan dan dibebaskan daripada kesalahan membunuh. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Padmanabhan Nalianan lawan pendakwa raya dan rayuan lain 2017 CLJ JT-3 Mahkamah Persekutuan Putrajaya. Nombor rayuan jenayah 05277-12-2015B, 05281-12-2015B, 05278-12-2015B dan 05280-12-2015B.